Malaysia SPRM dalam proses melengkapkan siasatan berhubung kes rasuah pembinaan dua projek lebuh raya di Lembah Kelang bernilai lebih 1.6 bilion ringgit. Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang ketua pembantu tadbir kanan di sebuah agensi kerajaan tempatan negeri Terengganu serta seorang pemilik syarikat yang dipercayai terlibat dalam rasuah. Jabatan kerajaan antara empat yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan berkaitan rasuah. Apa yang berlaku jika keadilan boleh dibeli? Jika peluang hanya diberikan kepada mereka yang membayar. Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia merampas hak kita semua. Malaysia mengekalkan kedudukan dan skor dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2024 oleh Transparansi Internasional dengan mencatat 50 mata sama seperti 2023. Dalam laporan terbaru kumpulan anti rasuah itu, Malaysia kekal berada di tangga ke-57 seperti 2023 daripada 180 negara yang dinilai. Mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itu yang boleh digambarkan tentang nasib seorang ibu tunggal di Kemaman, Terengganu yang terpaksa membesarkan 6 orang anaknya dalam serba kekurangan, termasuk seorang orang kurang upaya OKU. Selama ni saya tak ada duit, saya bagi anak dulu makan. Tapi saya tak makan. Walaupun lauk, nasi lauk ricak pun saya bagi kat dia makan. Dah tu saya beli telur. Saya rela dia makan, saya lapar tak apa lah. Saya pernah mengandung ni pun saya lapar. Saya tahan diri dia, anak-anak dulu. Setiap pihak mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan setiap ringgit yang disumbangkan benar-benar sampai kepada golongan yang memerlukan. Ini adalah satu tanggungjawab yang harus dipandang serius kerana setiap sen yang disumbangkan adalah nyawa bagi mereka yang bergantung kepadanya. Generasi muda adalah tonggak negara di masa hadapan dan pendidikan adalah kunci utama yang menentukan kejayaan mereka. Namun, apabila rasuah dan penyalahgunaan kuasa seperti menggunakan kabel untuk mendapatkan bantuan beasiswa, mengambil tempat masa depan mereka menjadi tergadai. Ini bukan sahaja mencemarkan sistem pendidikan tetapi merampas hak mereka yang benar-benar memerlukan. Teruk harga telur naik, harga ikan naik, harga apa yang tak naik, semua naik. Nak bernafas pun susah. Makcik ada anak lelaki 3 orang, semua universiti. Jadi makcik sebagai ibu tunggal nak bayar semua sekali dengan kos rumah sewa sekarang melambung-lambung, dengan air api naik. Apa lagi yang semuanya naik, tapi kerana masa depan anak kita patut survive. Tak tidur, malam kerja rela, siang buat teksi. Sampai sekarang belum tidur lagi. 1 hari 2 jam 3 jam je tidur. Terpaksa untuk teruskan kehidupan. Kita boleh mengubah ini. Jangan beri, jangan ambil, jangan diam. Negara yang bersih dari rasuah lebih maju dan makmur. Pilihan di tangan kita. Saya, Dayang Nuri Datuk Hikmah, menolak rasuah.